Jika anda ada duit lebih, patut simpan atau bayar hutang. Ramai yang pilih bayar hutang supaya hati rasa tenang. Dan ada juga yang rasa patut simpan dulu. Tapi yang mana satu langkah yang lebih bijak? Anda selalu dengar, sediakan payung sebelum hujan dahulu. Tanpa simpanan, anda bakal tersempit. Jika kecemasan berlaku, tiba-tiba nanti. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Ramai orang ingat bila ada duit, kena campak semua untuk tutup hutang supaya cepat habis. Fokus bayar hutang sahaja tanpa ada simpanan sebenarnya boleh jadi jerat yang memakan diri sendiri. Hakikatnya, bila berlaku kecemasan yang tidak dijangka, anda tiada payung untuk berteduh. Akhirnya, anda terpaksa memohon pembiayaan baru dan terjerumus kembali dalam kitaran hutang yang tak habis-habis. Pertama, patutnya anda membayar hutang tidak boleh menjadi satu-satunya fokus anda. Anda kena imbangi antara bayar hutang dan membina dana kecemasan. Dan dalam masa yang sama, fokus bayar hutang faedah tinggi. Hutang kad kredit patut diutamakan. Saya Melissa, saya memudahkan urusan pembiayaan rumah anda dengan memadamkan anda terus kepada bank yang paling sesuai untuk profil anda. Kedua, pastikan anda ada resap tunai yang cukup sebelum agresif buat bayaran tambahan pada hutang-hutang anda. Ini supaya future you ataupun diri anda di masa hadapan lebih tenang kalau ada apa-apa terjadi. Ketiga, kalau anda ada rumah, boleh gunakan teknik refinance rumah. Selesaikan hutang-hutang yang mempunyai faedah tinggi. Dalam masa yang sama, membina cash kecemasan anda. Follow Melissa for more tips.